Makcik Cik, aku lepas juga mu lagi. Dek, makcik nak tanya. Sini ni ada tak dia jual kain-kain batik? Benda soalan makcik ni. Ni kan NACC Batik Pavilion. Mestilah ada. Makcik dah nampak ke? Tu. Melambok tu. Cik. Dia apa yang mu jawab gitu ngau tu? Kan ni kan customer kita. Jawablah molek. Minta maaf makcik. Dia ni pongoh sikit. Makcik cari kain batik ke? Ada ke? Ada. Mestilah ada. Kita ni ada 70 jenis kain batik bawah satu bumbung. Oh, ya. Macam-macam jenis batik ada makcik. Petok-petok tu ada ke? Ada lah, mari kita pergi sebelah sana ya. Okey, boleh. Okey makcik, ni batik keluarga kita. Hak ni semua lukisan tangan makcik. Ni lukis tangan belaka dah. Ni. Cumanya hak corak petok-petok gitu ada tak? Betul. Makcik kain pelekak dengan kain batik tak kenal. Hak petok-petok tu kain pelekak. Kain batik bunga-bunga. Mak. Cik, aku lepas juga mu lagi. Sudah hamu ni juga napol aku. Dari tadi aku tengok mulut tekan-tekan ke makcik ni. Dia agak molek sikit layan customer kita. Dah aku lapor. Ni kan belum puasa. Lepas tu, mu seorang puasa? Aku puasa juga, makcik puasa juga. Kan ni bulan puasa, semualah orang puasa. Cakap dengan orang tua tu biar beradak sikit. Guana perasaanmu kalau orang buat gitu ke makmu? Dah, minta maaf dah. Makcik tak tahu. Kalau gitu, tak apa lah. Sama saya beli belaka dah. Bos. Apa dah khabar nak mari? Allah, hendak saya keruh belaka setah-setah biar sambut, sambut bersorak-sorak sikit lah. Saya tak berbisi-bisi lah. Tambahan pula ni bukannya macam drama Cina hot viral tu. Cuma nak khabar tahun ni insya-Allah raya kita beri belaka bonus raya. Melainkan hak cik ni kita tak beri. Cuma saya nak pesan, kita ni selaku staf, selaku kaki tangan, kita kena hormat sikit pelanggan kita. Jangan pilih-pilih bulu, tengok. Kalau orang putih kata, don't judge a book by a cover. Jadi kita tengok orang tu, tengok sikit atas bawah. Jangan nampak selekeh, buat layan, tak layan macam tadi lah. Dah, beringat sikit lah ke dah. Ni bos. Bos, saya minta maaf. InsyaAllah dah. Selamat berpuasa lah. Pijem molek dah. Baiki perangai. Itulah aku kata dah kamu. Kita ni sebagai staf tak boleh pilih bulu. Tak kira siapa-siapa. Biar kita pandang hormat orang. Biar kita beradab. Baru nama baik NACC ni terjamin. Orang pandang. Kenapa puasa? Orang lain puasa go. Mu tengok buah hati ni. Tahun ni boleh bonus tau. Mu lihat. Padang ke mu.